Tak kena tak apa. Kena Megatron. Ada lagi ni bawah ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi, geng. Okay, geng, hari ni aku turun ke sungai untuk tengok Phuket, geng. Semalam petang aku dengan abang aku ada pasang Phuket 7 bidang. So masa pasang semalam aku tak buat video. Lepas pasang 7 bidang tu aku terus balik lah. So tak ada camping lah trip ni. So pergi pasang Phuket je. Tajuk tak pasang sebab umpan tak ada. Umpan susah kan cari. So pasang Phuket je lah, cari ikan lampam ni. So jomlah, geng. Kita pergi ke spot. Mudah-mudahan pagi ni kita semua dimurahkan rezeki. Let's go. Sampai dekat Phuket pertama. Sebab tengok Phuket ni dah berenjuk aku angkat luar, geng. Lagi satu sebab semalam itu hari Phuket kat sini kena kacau ni. Kena bahan dengan benda. Baik kita settle dulu ni. Dia kena kacau je lagi. Mana kita duduk berana. Alhamdulillah ada bawang seko. Ada tu apa ni? Lampam. Kat sini pun ada lampam ni. Ni lampam. Sorry, geng, tinggi sangat. Tu perasan kamera tinggi. Mana dia masuk di sini. Dia minta. Pintar bawang lepas. Okey, buka 3 inci setengah. Ikan kenjing pun ada. Kenyek-nyek mati dah. Apa ini? Bau ada yang lekat. Ada buang tu. Sekejap lagi menatang ambil dia. Koyak bukan? Saya sedap bau. Saya mantap. Hei. Cantik sangat macam tu. Okay, Phuket seterusnya. Tu. Lampam ada, bawang ada. Phuket ni dah agak uzur dah ni, Phuket lama. Berlubang sana sini ya Phuket. Tapi boleh lah. Comel lampam. Lampam merah. Ekor itu. Sampai. Dah sampai. Ni lampam.
Betul je. Oh, betul je. Air laju kok. Banyak buat sampah. Tapi mujur ada lagi ikan. Mujur ada ikan langgar juga. Uish, sikit ingat tu. Topi tu penuh lampau. Tengah pikat dah buka sikit. Dah tengok dari atas. Duduk berpokok bukan dia. Dari atas pokok semak-semak samun berbahaya. Banyak sampah lebih. Boleh lah, habis dah. Ada juga hasil pukat ni. Jom kita pergi ke next pukat. Dengan pukat seterusnya ada ni 2 ekor, 3 ekor ada ni. Semua lampam merah. Lampam jauh seekor tak ada ya? Hari ni hari lampam merah sedunia. Oh, yang tu kasar tu. 400 gram dia tu. Nak cekok pun tak lepas. Rabok bukan. Ke bawah. Dah lah rabok dah tepi tu. Sambung lagi. Rabok dia. Okay, jom. Kita buka pendek-pendek ni. Tu cepat siap tengok. Oh ni dia. Buka 5 inci. Ha. Tak kena tak apa. Kena Megatron. Ni buka 5 inci. Bapak lampau Jawa. Ha, 1 kilo lebih. Pecah. Pecah roket. 1 kilo. Aduh, lampau Jawa sosok ni. Masuk batu. Boleh 10 ekor besar ni. Nak cakap benda ni. Puas hati dah. Belanja sikit. Mantap. Seekor lagi. Besar tu. Kan nak banyak pun kali minci ni. 2 ekor tak apa dah.
Ada sekor gayanya. Buka kotor tepi, tak ada gaya. Baung. Baung kuning. Kerja nak balik dah air. Dia ikan apa yang baung kat orang tu. Diam tu. Mantap. Angkut. Apa? Bau tu macam sikit je kena tu. Pergi kat dia dulu. Hidup. Oh. Oh, padu. Saiz padu badan sikit ingat nampak kena. Tu. Saiz padu kan. Oh, bau saiz padu kan. 1,5 kilo ada bang tu. Buang sengat elok bau cara ke benda tu. Dia gelepor kena sengat je lagi. Apa pun tak boleh. Agak kaki tu. Kepik. Oh, ikut lah. Padu bau ni. Ho. Mantap. Selai pun ada. Kong. Apa kita tak tahu. Habis. Sudah habis. Okey, jom. Oh, ada. Baru ke jom. Ada seekor lagi. Lampam merah. Pukat terakhir ni tak? Oh, pukat terakhir.
Kelinci setengah. Tadi ada binatang benda tu. Lari dia ke semua. Nasib baik. Dia tak dan tarik pukat lagi. Kedan dah. Tengok geng. Masih setakat ni. Alhamdulillah ada rezeki. Boleh lah geng. Takut. Ya tu. Nak terlucu dah. Sangkut sikit je. Kabok bukan? Ni ada hujung tu je. Sekejap. Terajuk. Nampak megah belakang. Nampak jauh. Sekul. Yang padu tu nampak jauh. Ya. Pusing jambut. Tak boleh pusing. Lagi je. Aku nak pusing buat ni. Tak boleh pusing. Habis. Sudah habis. Haha. Oh, tu. Semua. Okey geng. Jom kita pergi kutip pula. Buka-buka ni. Kalau ada hasil lagi sambil kutip ni, aku update. Lagi tu. Ada lagi ni. Bawah ni. Rasanya ada lagi. Weh, koyok. Ada lagi kan, baung. Padu. Baung saya padu ke. Ni pukat terakhir dah sebenarnya ni. Jaga tu sengit dia tu. Itu pun ada kat sini. Tak geng. Agak. Susu. Sengit tu buang. Tak berenjuk dah you. Pucuk dah ke? Tu ada ke? Itu dia. Tahu ada lagi tak? Dia terlucut lah ni. Pam. Ikan air dalam ni. Di sana. Jodoh sini ada. Sebarau. Dah. Sebarau.
Sebarau sini aku. Sebarau. Ada kat situ. Ada je kat situ. Benda ni. Lalu berlanggar. Hmm? Ha. Ada ke? Tak ada dah kot. Rasa tak ada dah. Bish. Okay, aku kutip sekejap. Buka Okay geng, alhamdulillah aku dah sampai darat ni. So hasil menjaring hari ni agak padu lah. Sebab kan bawang ada 2 ekor yang padu kan. Ni kan, alhamdulillah 2 ekor kan bawang padu ni. Ni 1,5 kilo lebih ni ekor ni. 2 ekor ni sama sebaya. Lepas tu ada 4 ekor bawang yang saiz juvenile. Ni ada ni 1/2 kilo dah ekor. So alhamdulillah lampang pun boleh tahan ke banyak. Yang ni paling padu. Dah macam kerai lah. Ni 1 kilo dia ni. 1 kilo lebih semua. Alhamdulillah. Sebarau pun ada. Alhamdulillah rezeki kan. So aku kemas-kemas dulu ikan ni. Sampai rumah nanti kita timbang ni. Berapa kilo total hasil kita ni menjaring 7 utas. Okay geng, aku dah sampai darat lah. So ni lah ikan baung kita, ada 6 ekor. Ikan lampang kita tak tahu ada berapa ekor. So ni kita timbang dulu. Ni ikan baung 6 ekor 6.5 kilo. Lebih kurang 6 kilo lah tolak bekas ni, 500 gram. Lepas tu lampam 10 kilo. 10.2. Lebih kurang lah 10 kilo lah. Lampam 10 kilo. Lepas tu ni paling besar. 1.3. Besar betul lampam ni. 1.3. Lampam paling besar, bawang paling besar 10 kilo. 1.9. Dekat-dekat 2 kilo lah. 1.9. Sama, itu 1.8. Jadi timbang ni. Okay kan, aku settle ikan ni jap. Nanti kita pergi COD kan. Let's go. Pergi dengan Yo. Hari ni tu pasang jaring. Thank you. Esok baru tengok bubu. Jomlah minum dulu. Nanti. Ya. Sepupu mana anak saudara aku datang dari sana. Tu dah telefon makan bawang ke? Kebetulan semalam pasang jaring tu, hari pagi ni tidur esok baru tengok bubu. Ni kata Ni jaring. Oh jaring. Ni kan jaring. Pasang jaring semalam. Tak boleh. Okey, terima kasih. Mak lambat sikit boleh. Tak apa. Terima kasih boleh. Masalah tinggal potong-potong masuk cuk. Okey lah. Aku beli patin. Patin aku beli ke? Patin apa kan? Oh, itu ingat bau. Hijau ke apa? Kebetulan tidur esok baru dia tengok bubu. Okey. Ya, terima kasih boleh. Assalamualaikum. Ikan.
Lampau. Berapa ya? Baru. Oh, kilo. 2 kilo setengah. Awak nak QR eh? Kejap eh. RM50. RM50. Okey bang. Terima kasih bang. Ya, terima kasih. Bawang tak ada lagi? Bawang tak ada. Nanti ada saya beritahu bang. Aduh. Terima kasih. Saya hantar QR. Jagi saya ni. Boleh bang? Alright. Okey bang, terima kasih bang. Saya jual. Saya beli. Boleh bang? Okay geng, alhamdulillah aku dah sampai rumah ni. So ikan hari ni dah jual habis lah. Cuma tinggal yang ni geng. Yang ni, sekejap tinggal yang ni 2 kilo. Ni petang nanti kawan aku ni akan ambil kat rumah. So tinggal yang ni 2 kilo. Lepas tu aku dah ambil 5 ekor. 5 ekor. Lebih kurang sekilo lah untuk makan ni. Lampam 5 ekor, sebarau seekor aku ambil. Nak buat lauk kan. So hasil duit lebih kurang RM305. Aku kira tadi RM305. So alhamdulillah rezeki kan menjaring. Ada RM305. Cuma tajuk lah, tajuk tak main sebab tak ada umpan kan. Mata tajuk bawa aku dah cuba cari umpan tapi tak ada, jadi tak tahan lah tajuk tu. So macam itulah vlog aku kali ni kan, menjaring. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku, kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa ni vlog. Assalamualaikum. Bye bye.